perihal penubuhan wilayah ekonomi pantai timur ataupun ECER. Tahun 2007, hanya satu daerah di Johor, iaitu Mersing, yang dimasukkan dalam wilayah ECER ini. Pada April 2018, di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak, daerah Segamat telah diangkat untuk dimasukkan sama dalam pembangunan wilayah ini. Saya menarik pelaburan komited berjumlah 2.6 bilion untuk daerah Segamat dan Mersing bagi negeri Johor. Antara projek utama di Segamat termasuklah pembinaan loji jana kuasa solar hybrid berkapasiti 860 megawatt di atas tanah seluas 1,700 ekar. Turut menjadi perhatian ialah usaha membangunkan kemudahan biomas yang menukar buah tandan kosong kepada pelet bahan api sawit untuk menyokong penggunaan lestari melalui sistem pertanian serta menyumbang kepada ekonomi kitaran. Sementara itu di Mersing, pembangunan Lembah Tenusu Jemeluang atau JDB menjadi salah satu pemanggil utama kepada agenda keterjaminan makanan negara.